Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okay, aku sekarang berada di Sungai Melayu. Aku Sungai Melayu. Hari ni aku nak pergi rakit base camp. Okay, kita aku tunjuk di sana. Okey, aku dah sampai dah rakit base camp. Jauh daripada tebing, daripada jeti. Dekat je. Okey, aku tunjuk kawasan dah, luasan dia. Okey, rakit base camp ni berhampiran dengan jeti Kupang Sungai Melayu ni aku tunjukkan view keluasan rakit ni . Rakit ni boleh memuatkan kapasiti seramai 10 orang Okey, untuk dewasa satu kepala dicas sebanyak RM35, manakala kanak-kanak RM20. Okey, jika ada pakej keluarga ada dua kumpulan. Okey, keluarga yang sampai 5 orang dicas sebanyak RM130 dan keluarga yang ada 10 orang RM260. Okey, ini adalah bilik dia. Okey, selepas tu untuk pengetahuan korang, rakit ni disediakan air direct daripada darat. Okey, memudahkan untuk kita menggunakan air lah. Okey, ni adalah dapur dia. Bawah ni adalah perkakas ataupun alat-alat untuk memasak lah. Okey, itu yang aku dapat tunjukkan. Rakit dah siap setup. Kita akan membuat balingan pertama lah . Balingan pertama menghala ke Singapura. Singapura, mari. Tapi angin agak kuat . Ya Allah. Kita lepas ya. Woi, nampak gaya macam besar juga, rentak dah. Guna udang. Dia dah sak lah ni. Dah ada. Tu lah. Malam kena jenak tu. Macam ikan dia makan. Taik pun tak ada. Dia lembat. Bau ni. Tak ada. Oh, curi je. Ada lagi. Oh, tapi dia ambil atas. Ada lagi. Ada lagi. Alhamdulillah. Ada. Dekat tu, mana boleh tak dekat. Kosong. Aduh, banyak kali lah. Tak dekat, dah lekat tadi tu. Dah lekat dah. Belum rezeki lagi lah. Kata champion dah baru ni. Kosong. Oh, masih kosong lagi ya. Tak apa, tak apa. Kita cuba lagi. Cuba lagi.
Berat? Oh, ada dah. Ha? Beling kepala kurau. Belik betul-betul, weh. Beling, geng. Ni minum. Ni tak kumpul. Ni dapat beling. Aku dapat beling tadi. Kau dah kan kau dapat beling? Naik lagi ke apa? Tak ada tadi lah. Tadi lah. Aku rasa kosong dengan tisu. Dah tak ada ikan lagi. Kita buat rakaman kita je lah. Kalau makan kita makan dulu. Supaya kita cari makan dulu. Okey ayah. Okey sangat, Mas. Mantap lah. Mantap lah, Mas. Takut tidur ni kan? Macam dekat kampung. Macam kopi kampung lah. Putih boleh satu, Mas? Haa. Tak apa. Tak apa, tak ada. Jadi seri Maggi orang kata? Apa? Dia kata ada seri Maggi, dia kata? Tak. Ada? Dia seri Maggi, dia. Ha. Dia suruh makan, dia kata apa yang dia nak makan ni? Kau pun bawa kan, Man? Bawa Tapi satu. rasanya matik, dia setengah biskut. Yang hari tu, yang kita pergi... Hari kau cakap? Pari yang paling besar 3 kilo lebih kat 4 kilo. Oh. Memang rezeki dia lah kalau pari tu lah. Lepas tu unga berapa ekor. Tambah pipi naik seekor. Oh. Bukan dia main lah. Pasal benda ni tak kuat lah. Dia mesti dapat. Dah lama. Ni kawan pergi mesti naik dulu. Strike lama. Strike lama ya. Mantap lah. Sampai besar pun dia makan lah, Pak. Kita cari usaha dia pun makan juga. Lama lah. Kan biasa-biasa lah lama. Okay, aku tak nak sesiap lagi. Kenapa handphone? Apa yang melekat ni? Apa dia? Benda ni, sampah. Sampah. Sampah melekat ni. Oh, tukun. Nampak macam ada tarik. Oh, kena tu. Oh, berbelit-belit tali weh. Oi. Bahaya ni. Berbelit tali geng. Tengok tu bobo tu. Oi, bahaya bobo ni weh. Susah bobo ni. Oh, tengok oi. Tengok oi. Saya macam ambil bobo ni. Soalnya ni. Bobo geng. Serius lah bobo ni. Umpan geng. Umpan. Dapat ketam be, tak payah umpan, tak payah umpan. Amaran kita Mantap. dah. Ada ikan tak kumpul, tak kumpul. Tak kumpau lah member. Dah tak ada sampah. Kenapa? Ikan ni kita tak buka, ketam kita buka. Oh, kena kaki orang besar tu jari dia. Betul. Sampai ikan duri pun ni. Kenapa tu? Duri. Aku ni tu memang Ada so makan dulu. makan dulu lah. Biar gendang lah dulu. Okey. Sekarang jam hampir 12.30. Belum ada lagi gorgon ya. Tapi marakit ni dah makin malap lah.
semua yang lampu pakai solar dah mula padam. Ya. Orang menggunakan lampu spotlight yang kita orang bawa lah. Tu je yang ada lah buat sementara ni. Anytime dia kita orang akan duduk dalam gelap. Ha? Nanti kalau dah gelap tu maksudnya semua dah tidur lah tu. Aduh. Ngopi je lah dulu. Weh, panas ya? Panas betul. Mau didih lah. Asyik dia perasan kalau tak. Okey, tunggu lagi. Ada hasil lah. Rakit QR dah turun tukun tau. Oh, ada. Tu tukun? Dah sebulan Oh, lah. Tu dah sebulan? yang dia panggil tu. Dan kita tak nak pula tu tukun. Kalau tu tukun ada lah tu maknanya. Ada ni hasil ni. Kita lihat geng, harap-harap ada lah tangkona. Tak ada lah. Tak ada. Berat batu ke? Weh, ada. Ada. Weh, double babe. Gelama geng. Tak kumpau lah geng. Oh, Forest City dekat Danga. Ada bunga api. Firework penutup tahun 2025. Menyambut tahun baru di sana. Meriah. Nampak meriah. Tadi awal tadi memang tak sempat nak buat rakaman awal tadi. Terpesona melihat. Aku baling kuat-kuat sikit, jauh pergi sana. Oi. Oh, besar ni. Tak biasa-biasa lah geng. Bila ni yang ni nak kena ketuk macam tu? Senyap tadi. Tak ada vibrate. Tu tambah sikit air tu tawar sikit. Tak ada mana ni. Ada. Tapi tak besar lah. Jangan ambil naik. Ya. Oh lama. Titik ke apa? Dek longgar. Jahat ni. Oh, gelama. Okey. Gelama tu duri. Alamak, duri babe. Dia dah mula dah geng. Member asyik ikut je mana kita pergi member ni. Aduh, tak apalah. Kalau macam ni permainan dia duri lah geng. Tak payahlah untuk aku mengharap sangat lah. Tengok tak ada geng, tak ada. Kau rasa apa? Kau rasa apa? Tak ada lah. Oh, ni kasar sikit. Oh. Tak kasar. Gerama geng. Makan bawah. Bawah ke? Makan bawah. Kawan tak nak naik ni. Takkan nak kena pakai dua mata pun. Pakai dua mata.
Ada tu, dah lekat tu. Lekat tu. Dah joget lah. Cikgu pinjam stand Ya. Aduh, saja ni. Apa? Tak. Hai, main-main lah. Cikgu lepas mana lagi tak? Habis be kena pukul. Kan jauh sikit. Apa? Hai kira Hancur makan udah hidup eh. Oh, set lagi. Apa hasil kita? Cerita sikit. Kita dapat ketam belangkas. Belangkas ya. Rare ketam. Mantap lah ketam ni. Wow. Okey. Pukul 5 pagi kan? 5 pagi. 5 pagi. Tapi kopi lah harapan kita sekarang. Ya Allah, loceng mana bunyi tu? Minum kopi kan? Bunyi Ha? minum loceng. Ya. Tengok. Oh. Lenteng. Selamat kok. Kita buat teknik jari ni geng. Tak payah pakai umpan lah. Nanti dia lalu lah, kena lah. Kalau dia nak bagi, kena. Berlangkah sekali. Oh, ini betul-betul pengalaman ni, cara pegang dia tu. Tak perlulah nak pijak ke. Kalau kena bom naik semangat ni. Sisi. Apa ni? 9 ke ni? Ustaz. Alah, besar. Ustaz. Ustaz kan? Tak Ustaz kan? Nak macam mana kan? Ustaz. Berapa buat ikan goreng? Oh, lama. Ha? Cikgu baru lepas buang dia. Dia makan. Tapak Sulaiman. Come on lah. Kasih chance sikit. Tali tak ada pakai lah, ada bulu lah. Ha? Tali tak ada pakai tali ni, ada bulu. Tali lah aku cabut. Cincin mana yang pecah? Atas kali. Ada bulu. Tak ada ya? Tak ada yang melekat. Oh, awal pagi diorang tu laut ni.
Okey geng, jam pukul 8.30. Kita orang pun dah kemas-kemas. Ya, pastikan apa yang barang kita gunakan tu kita kembalikan pada asal, kita bersihkan balik. Ya. Sudah clear. Ya. Okey. Jadi hasil untuk hari ni adalah Ikmal hasil. Adalah walaupun hanya gelama dan juga berapa ekor ketam. Tu je lah. Ya, mungkin tiada rezeki lagi lah nak dapatkan ikan-ikan yang sisip besar-besar lah. Belum lagi lah rezeki dekat rakit Baycam ni. Rakit Baycam ni. Tapi rakit Baycam ni semua fasiliti dah ada lah. Yang paling penting sekali air. Air dia memang datang daripada darat lah air dia. Ya. Tu satu kemudahan yang diberi. Ya. Ni air memang datang dari darat lah. Okey. Ya. Okey. Jadi aku stop di sini dulu. Mungkin masa akan datang aku akan review lagi rakit-rakit yang lain yang ada di sekitar Johor ni. InsyaAllah apa-apa korang boleh sampai. Ya, jangan lupa follow. Okey, kemas jom.